Jom teman Kak Zai nak recycle bajunya dah bertahun-tahun dekat bawah katil, dalam almari, dalam storage. So hari ni Kak Zai decide nak recycle baju macam orang lain juga dekat H&M. Okay, Kak Zai recycle dekat Fairbillion Bukit Jalil. Okay, Kak Zai bawa beg tarik mudah sebab kita nak drop parking kereta lagi kan. So nak berjalan masuk the mall. Okay, sebelum tu Kak Zai nak pesan dengan you all semua, make sure sebelum nak pergi recycle baju dekat butik H&M ni, pastikan you all download apps H&M. Okay, kat situ kita akan scan nanti bila kita nak drop kita punya pakaian. Okay, contohnya ada 5 bungkusan, 5 kali kita akan scan. Okay, untuk maksima untuk kita drop kita punya baju-baju recycle sebanyak 5 bungkus. So kalau you all create idea buat satu beg tarik tu tersimpan semua baju, kita boleh letak banyak-banyak baju. So sampai sana nanti kita boleh susun balik dekat plastik. So untuk kita drop pakaian recycle hanya 5 bungkusan. So sekali je. So kalau macam esok ada lagi, kita ni tunggu bulan depan pula. Contoh macam bulan 9 kita dah drop recycle baju 5 bungkus. So bulan depan kita kena recycle lagi. Okay, so tak boleh one shot untuk 5 cycle 5 bungkus. So kita pun nak buat lagi tak boleh So kalau you all nak tambah lagi bungkusan, kita buat untuk bulan depan pula. Okay, untuk 1 bulan 5 bungkus sahaja. So one shot tu untuk 5 bungkus saja. Tak boleh 5 bungkus hari ni besok 5 bungkus, tak boleh. Okay, Kak Zai bagi info kat situ. Okay, Kak Zai pun dah nak start drop lah kita punya baju nak recycle. Okay, waktu ni Kak Zai pergi jam lebih kurang pukul 11.30. So tak ramai orang. So senang lah kita nak proceed kita punya baju-baju recycle. So senang sangat, cepat dan mudah. Kat situ pun diorang memang ada plastik untuk diorang masukkan terus barang-barang kita punya baju recycle tu lah. So okay, yang paling penting Kak Zai dah dapat voucher dalam apps H&M. Okay, bye.